Hari kedua, projek rumah kedai ala-ala tahun 90-an. Untuk proses hari kedua, hari ni 2 hari bulan 10, 2025. Kita nak siapkan rangka atas dan kita akan paku zinc. Dan juga kita akan siapkan pelantaian. Jom kita saksikan. Kerja-kerja di hari kedua. Kita berjanji nak turun buat kerja pada pukul 9 pagi. Alhamdulillah, 2:30 petang baru kita start buat kerja. Korang rasa siap ke tak siap kita punya proses pemasangan zinc dan pemasangan lantai? Siap ke tak siap? Seperti sedia maklum, pukul 2:30 petang baru nak buat kerja. Untuk proses pemasangan zinc dan juga lantai di hari kedua tak siap. Jadi terpaksalah kita start buat pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga ni kita start awal sedikit berbanding semalam. Semalam kita start pada pukul 2:30 petang. Hari ketiga kita start pada pukul 3 petang. Jadi proses kerja-kerja berjalan dengan lancar walaupun tak siap juga sepenuhnya zinc itu ya. Tengok depan tu tak siap lagi. Jadi terpaksalah kita sambung di hari keempat. Untuk hari keempat pula kita buat pemasangan dinding sepenuhnya. Tak kira. Aku tak kira hari ni nak kena siapkan dinding sepenuhnya. Apa korang fikir buat rumah kedai ala-ala tahun 90-an ni macam buat bangunan ke? Nak kena tunggu sampai setahun 2 baru siap. Ini rumah kedai je. 12 kaki kali 12 kaki. Tu pun tak siap juga. Jadi kepada korang yang nak ambil kita sebagai tukang bina, korang fikir-fikirkanlah ya. Kalau korang minta kita orang turun pagi 9 pagi buat kerja, insya-Allah pukul 5 petang kita orang sampai. Tapi pukul 5 petang tu bukan terus datang buat kerja. Kena makan dulu, minum air dulu, sakok dulu. Pukul 6 baru jalan buat kerja. Terima kasih kerana menonton.